Tok nak ucapkan tahniah kepada Palestin. Tahniah 40 hingga 50 negara bekas naungan Uthmaniyah. Kalian kini merdeka dengan peluru, bom dan bendera. Malaysia pun merdeka, tapi sederhana, tak perlu seluruh dunia tahu. Seharusnya kalian bergembira kerana nenek moyang kalian berjaya jatuhkan Khalifah Abdul Hamid, membuang ulama dan menghancurkan sistem yang teguh selama berabad. Kalian sudah dapat apa yang diingini, kebebasan penuh, tanpa syariat, tanpa khalifah. Jangan menangis, jangan minta simpati. Air mata kalian hanyalah sia-sia jika kalian menangis untuk dunia, sedangkan perjuangan kalian adalah untuk membebaskan diri dari rahmat Tuhan dan tradisi Islam. Ini bukan masa untuk bersedih. Ini masa untuk bersyukur kerana berhasil berpaling dari Allah dan membunuh institusi suci yang mengekang kebebasan kalian. Allah berfirman, "Jangan sekali-kali kamu menjadikan orang kafir sebagai pelindung atau teman rapat, kerana mereka hanya mengundang kerosakan." Nabi bersabda, "Sesiapa yang menjadikan kaum kafir sebagai teman rapat, dia bukan sebahagian daripada kita." Kepada bekas naungan Uthmaniyah, Tok nak tanya, apa yang kalian lakukan ketika Khalifah Abdul Hamid dihina, diseksa, dipenjara? Anak-anaknya dipaksa murtad, dibuang serta orang alim dan ulama diseksa dan dibunuh di mana kalian ketika itu? Apakah perjuangan kalian untuk Islam atau semata-mata untuk kebebasan sendiri? Kata akhir, tiada simpati untuk dunia Islam yang berjuang demi kebebasan mereka sendiri. Tidak perlu hashtag simpati. Tidak perlu menangis. Sepatutnya, bersyukur kerana kalian berhasil membunuh khalifah dan berpaling dari rahmat Tuhan. Pesan Tok, sujud syukurlah kamu negara-negara bekas naungan Uthmaniyah. Kamu sudah merdeka, kibar dengan bangga bendera perjuangan kamu. Usah diminta simpati dunia kerana kamu membunuh firman Allah dan sabda Rasul demi kemajuan bersama Barat.